Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aufa Faizah binti Muhammad Nahashri. Dan saya Kasih Zahra Damia binti Ahmad Azhari. Kami akan membentangkan produk inovasi yang bertajuk Lalang Pure, penapis antibakteria dan anti baung semula jadi. Pengenalan. Lalang atau Imperata cylindrica kaya dengan flavonoid, tanin dan serat poros. Bahan-bahan semula jadi ini boleh menghasilkan penapis organik antibakteria dan penghilang bau dengan menggunakan ekstrak daun, akar dan bunga lalang yang mengandungi bahan aktif semula jadi seperti emperanin bagi antimikrob, silindrin, anti radang, flavonoid dan tanin yang dapat menyerap bau dan menyerap kekotoran serta serat lalang dengan poros yang sesuai dijadikan medium penapis. Daun lalang yang digunakan dijadikan serbuk serat berpori yang berfungsi sebagai penapis mekanikal dan penyerap bau. Akar lalang yang digunakan pula berperanan sebagai ekstrak antibakteria semula jadi. Dan akhir sekali, bunga lalang akan berfungsi sebagai serat halus bagi anti bau dan anti kulat. Hasilnya ialah penapis semula jadi yang mampu menapis bau busuk, mengurangkan bakteria dan menapis kekotoran ringan. Penyataan masalah. Yang pertama, bau busuk. Yang kedua, kehadiran bakteria dalam alam sekitar. Yang ketiga, pencemaran kecil dalam air dan udara. Penyelesaian. Yang pertama, 100% organik, murah dan mudah didapati. Yang kedua, menggunakan 3 bahagian lalang iaitu daun, akar dan bunga lalang untuk fungsi berbeza. Yang ketiga, antibakteria semula jadi tanpa bahan kimia. Yang keempat, boleh diuji secara saintifik di meja pertandingan. Yang kelima, mesra alam dan boleh terurai semula jadi. Yang keenam, menghasilkan data sebelum dan selepas yang jelas. Yang ketujuh, sesuai untuk semua pihak dan individu. Yang kelapan, sesuai untuk lokasi dan keadaan yang tercemar. Objektif. Sesuai sebagai penapis makanan, contohnya di dalam peti sejuk ataupun tempat simpan ikan atau daging. Membantu menyerap bau hanyir dan bakteria. Berfungsi sebagai penapis air ringan. Menapis kotoran kasar, warna air dan bakteria ringan. Penapis udara mini. Boleh diletakkan di dalam kereta, bilik, kasut, almari pakaian untuk menangani masalah-masalah. Bahan dan radas. Bunga lalang, daun lalang, akar lalang, pengisar, pengayak, spatula dan acuan. Metodologi. Yang pertama, cuci dan bersihkan daun lalang. Keringkan daun lalang dengan menjemurnya selama 2 hingga 3 hari dan kisarkan daun lalang yang telah dijemur. Ayak daun lalang supaya saiznya seragam. Daun lalang yang dihancurkan menjadi serbuk serat berpori yang akan menyerap bau dan kekotoran serta berfungsi sebagai lapisan penapis mekanikal. Yang kedua, rebus akar lalang selama 40 minit selepas proses merebus. Sejukkan dan tapis ekstrak akar lalang tersebut. Ekstrak ini menghasilkan ekstrak pekat yang berfungsi sebagai antibakteria dan ejen pembunuh bakteria semula jadi. Yang ketiga, cuci dan bersihkan bunga lalang. Bunga lalang kemudiannya dikeringkan dengan dijemur selama 2 hingga 3 hari. Bunga lalang yang telah kering perlu dikisar. Ayak bunga lalang yang telah dikisar supaya saiznya seragam. Serbuk bunga lalang menghasilkan serat halus bagi anti bau dan anti kulat serta berfungsi sebagai penstabil bau dan penapis bahan kimia ringan. Yang keempat, campurkan 40% serbuk daun lalang, 30% serbuk bunga lalang dan 30% ekstrak akar lalang. Gaulkan dan masukkan ke dalam acuan, kemudian jemur selama 24 jam. Blok penapis keras organik akan terbentuk dan boleh digunakan. Ini ialah pulangan pelaburan bagi produk Lalang Pure. Keputusan dan perbincangan. Kesannya, bau hanyir dan ikan di dalam bekas dengan penapis Lalang Pure lebih berkurang. Air keruh pula akan berubah warna dan kekeruhan apabila ditapis dengan Lalang Pure. Bakteria pada ikan mentah akan berkurang selepas menggunakan penapis. Akhir sekali, penapis dapat bertahan lama sebelum rosak yang menunjukkan penapis Lalang Pure
amat berguna. Ini merupakan ekstrak produk lalang pure. Ini merupakan rujukan kami. Pengakuan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Zaidi bin Mat kerana membantu kami dalam menjayakan produk lalang pure ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Anwar bin Saleh, iaitu Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ahmad Mahir, kerana memberikan peluang kepada sekolah untuk menyertai pertandingan inovasi. Rancangan masa hadapan. Kami berharap supaya produk lalang pure yang dihasilkan ini dapat dibentuk dengan kombinasi kimia yang lebih sesuai dan mantap pada masa hadapan. Kami juga berharap agar produk ini dapat dijual di pelbagai tempat supaya ianya dapat mendatangkan kebaikan kepada semua. Konklusinya, penciptaan lalang pure bukan sahaja dapat menangani kesan buruk terhadap diri seperti bau busuk dan kehadiran bakteria. Malahan, ianya juga mampu untuk menjaminkan persekitaran yang bersih, selamat dan sihat kepada setiap individu. Dengan desain dan bentuk yang sesuai, produk lalang pure boleh diakses dan digunakan oleh setiap individu untuk memperoleh kebaikan. Sekian, terima kasih.